Kebiasaannya kalau kita dapat gaji, mesti kita akan berbelanja dahulu, kemudian barulah kita menyimpan. Setuju tak? Selepas bertahun-tahun bekerja, rupanya simpanan tak sampai pun 4 ke 5 angka. Selalu tak yang korang buat macam tu? Saya dulu pun macam tu juga. Sampailah saya terjumpa satu kata-kata dari seorang pakcik tua ni. Dia kata, menyimpan dahulu, selebihnya barulah kita berbelanja. What? Pakcik tua ni nama dia Warren Buffett, yang mana dia adalah billionaire sekarang. Dia mula menyimpan pada umur dia 11 tahun. Tapi bukan saya nak cerita pasal Warren Buffett. Saya nak ceritakan yang mana saya dah jumpa satu tempat yang mana boleh menyelesaikan masalah saya. Sebab konsep simpanan ni adalah simpan dan lupa. Sampailah kita memerlukan dia, barulah kita menggunakannya. Especially kepada yang buat simpanan dekat tempat yang boleh kita mudah untuk ambil balik. Ataupun bahasa lain dia, simpanan kita mudah bocor. Jadi sampailah saya jumpa satu tempat ni, simpan dan lupa. Dan rupanya mak ayah kita dulu pun pernah buat. Tempat simpanan yang secure, ada simpanan dan juga perlindungan. Simpan hanya 8 atau 10 tahun. Manfaat simpanan tu sehingga 20 tahun. Ada juga simpanan yang bagi kita pay out setiap ujung tahun, yang mana kita boleh berbelanjakan. Bergantung. Plan ni dia sangat sesuai untuk education anak ataupun retirement. Any saving goal, yang mana membantu untuk kita yang culas untuk menyimpan setiap bulan. Ingat, dalam konsep simpanan perlu ada diversifikasi. Bukan saja high of return, tetapi perlu high of liquidity. Belajar sesuatu, nak tahu lebih lanjut, hubungi saya, insyaAllah saya bantu anda.